Pagi ni kita di tepi sungai Hutan Melintang ya. Kita tengok ada apa, ada ikan ya. Ikan kayu, kembung, kencaru, udang ada. Ada buat cucuk udang, buat apa. Oh, ketam ada ni hari ketam. Oh, crazy ya. Hari ni kerang tak ada ya. Kita pergi ke sebelah pula gerai. Ada cencaru. Ini apa mak ni? Ikan ayam ya. Ikan lembu ya. Ini kerapu. Tahu. Sotong ya. Sotong ni otek ke apa ni? Duri. Otek duri ya. Ketam ni, ketam. Oh, bawa cermin ni. Ada ketam, ada bawah cermin, ada bawah hitam, ada pari ya. Lokasi dia betul-betul ya, ujung Hutan Melintang ya. Masuk terus sampai jalan tepi sungai ni. Betul-betul gerainya depan tepi sungai ya. Ini nampak bot-bot nelayan ya. Ada parking di sini. Bolehlah siapa-siapa yang lepas ke Hutan Melintang ni nak cari ikan-ikan yang baru, fresh, boleh datang ke gerai ikan ya. Abang mak kita dan juga abang nan kita ya. Dan biasanya ada kerang di sini ya. Kerang daripada Sungai Tiang. Tapi hari ni tak ada ya. Jadi bolehlah berkunjung kemari.